Nama dia Moranif Basic ada dua jenis. Yang ini 546 stainless steel, yang ini pula carbon steel. Walau ada dua jenis carbon steel dengan stainless steel, tapi aku nak promote yang stainless steel ni je. Sarung dia ni kau dapat siap akan ada lubang macam ni. Dengan sarung yang berlubang macam ni, bererti nanti bila katalah air yang masuk, air boleh keluar terus, taklah bertakung. Stainless steel, bukannya unstainable tapi stainless. Dulu bilah diperbuat dari plastik, bila pegang ada finger guard, meyakinkan. Ketebalan bilah pula 2mm. Ini barang nak buat lasak ringan-ringan boleh, nak buat ringan-ringan lasak boleh. Apa benda aku cakap ni? Cerita geng camping, geng mancing boleh je pakai. Cuma yang tak digalakkan pakai adalah geng mancing anak dara orang. Kelebihan menggunakan bilah stainless steel, itu je lah geng, supaya dia ni kuranglah sikit masalah maintenance, lambatlah sikit nak berkarat. Tapi kalau kau nak buat performance, nak tak nak, carbon steel lah bro, baru jadi. Masalah karat ni bukannya kau tak nak tengok barang kau jadi tak cantik, bukan. Tapi bila nak buat pengurusan makanan, lebih meyakinkan.